Pentasnya malap. Hanya ada kau dan dia. Kau hulurkan hatimu di atas tapak tangan. Sebuah jam poket antik yang berdetik dengan setia. Tapi matanya tidak melihatmu. Matanya melihat menembusimu. Ke arah dinding di belakang adalah bayang-bayangnya. Sentiasa ada, sentiasa setia. Sebuah tugu peringatan kepada pengabdian yang tidak pernah diminta dan tidak pernah diraikan. Kau fikir ini adalah cinta. Kau fikir ini adalah kekuatan. Kau salah. Kau sedang membina penjara keselesaan untuknya. Dan dalam sangkar emas itu, kau adalah pengawalnya. Seorang pengawal yang tidak kelihatan, yang kehadirannya dijangka seperti terbitnya matahari. Dan manusia tidak pernah menghargai matahari. Mereka hanya mendongak ke langit apabila gerhana bermula. Apabila cahaya yang sentiasa ada mula hilang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah psikologi, prinsip kekurangan. Otak kita diprogram untuk menilai lebih tinggi apa yang sukar dimiliki, apa yang kita mungkin kehilangan. Air yang kau minum setiap hari tidak terasa istimewa. Tetapi, setitis air di tengah gurun, ia adalah kehidupan itu sendiri. Kau telah menjadikan dirimu lautan. Mudah dicapai, tidak terhingga. Dan dia mati kehausan untuk setitis misteri. Pernahkah kau terfikir, mengapa lelaki baik seringkali tamat di garisan penamat yang salah? Kerana dia memberikan segalanya terlalu awal. Dia membuka semua kartunya. Tiada lagi misteri untuk dirungkai. Dia tidak perlu berjuang untuk perhatianmu. Dia tidak perlu mendapatkan kelulusanmu. Kau telah memberikannya secara percuma. Kau adalah anugerah yang tidak perlu diperjuangkan. Dan oleh itu, nilainya terlupus. Dia tidak kejam. Dia cuma manusia. Dipandu oleh naluri purba yang sama yang membuat kita mengejar apa yang lari dan mengabaikan apa yang terikat di depan pintu. Jadi, apa yang kau lakukan? Adakah kau mula bermain permainan? Menjadi dingin dan jauh? Tidak. Itu adalah taktik orang yang lemah. Itu adalah topeng, bukan transformasi. Jawapan yang sebenar lebih mendalam, lebih sukar dan lebih berkuasa. Kau tidak perlu berpura-pura menjadi kurang ada untuknya. Kau mesti benar-benar menjadi kurang ada untuknya. Kerana kau terlalu sibuk membina duniamu sendiri. Mari kita panggil dia Adam. Adam adalah lelaki baik yang sempurna. Dia ingat setiap ulang tahun, dia membatalkan rancangannya untuk Luna. Dunianya berputar di atas paksi Luna. Dia adalah bulan dan Luna adalah buminya. Dan Luna menyayanginya. Tetapi, seperti kita menyayangi udara yang kita sedut, kita hanya perasan kewujudannya apabila kita mula lemas. Adam adalah udara Luna. Sentiasa ada, tidak kelihatan. Satu malam, Adam menunggu. Restoran itu dihias dengan lilin. Makan malam menjadi sejuk. Luna lupa. Dia keluar dengan kawan-kawan. Maaf, saya betul-betul lupa. Mesejnya berbunyi. Beberapa jam kemudian, sesuatu dalam diri Adam retak pada malam itu. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan satu kesedaran yang sunyi dan sejuk. Dia bukan sebuah planet. Dia bukan sebuah bulan. Dia telah menjadi sebuah asteroid kecil, terperangkap dalam graviti orang lain. Dia tidak bergaduh. Dia tidak menuntut. Dia hanya berhenti. Dia berhenti membatalkan rancangannya. Dia mula berkata, tidak. Bukan dengan dendam, tetapi dengan tujuan. Dia menyertai semula kelab bukunya. Dia mula melukis lagi. Kanvas-kanvas hitam dan putih yang penuh dengan emosi yang terpendam. Dia bertemu rakan-rakan lama di kafe-kafe yang berasap dan bercahaya malam. Dia tidak melakukannya untuk Luna. Ini penting. Dia melakukannya untuk Adam. Dia mengisi semula perigi jiwanya yang telah kering kerana memberi terlalu banyak air. Luna perasan. Mula-mula, ia adalah kekosongan. Ruang dalam harinya yang dahulunya diisi oleh Adam kini senyap. Mesej, selamat pagi, tidak tiba serta-merta. Panggilan telefonnya kadang-kadang tidak dijawab. Kemudian, ia menjadi rasa ingin tahu. Awak di mana? Dia akan bertanya. Di studio, jawabnya. Atau dengan kawan-kawan. Jawapannya ringkas, jujur dan yang paling menakutkan. Lengkap tanpanya. Gerhana telah bermula. Matahari yang sentiasa dijangka telah mula bersembunyi di sebalik bulan yang baru ditemui, bulan dunianya sendiri. Dan buat pertama kalinya, Luna berasa takut. Bukan takut
Adam akan meninggalkannya, tetapi takut bahawa dia boleh meninggalkannya. Takut bahawa dunianya tidak lagi menjadi pusat alam semesta Adam. Ketakutan itu melahirkan rasa hormat. Rasa hormat melahirkan tarikan. Dia mula bertanya tentang lukisannya. Dia mencadangkan untuk datang ke kelab bukunya. Dia tidak lagi menjangkakan masa Adam. Dia mula memintanya perbezaannya. Ini bukan tentang manipulasi. Adam tidak berpura-pura sibuk. Dia benar-benar sibuk. Dia tidak menahan kasih sayang untuk menghukum. Dia melaburkan kasih sayang itu kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Lelaki yang dia takut kehilangan bukanlah lelaki yang mengancam untuk pergi. Dia adalah lelaki yang hidupnya begitu kaya, begitu penuh, sehingga ketiadaannya akan meninggalkan kawah yang tidak dapat diisi. Dia tidak mengawal Luna dengan tali. Dia mengawalnya dengan graviti. Graviti yang terhasil daripada jisim impiannya, semangatnya dan harga dirinya. Jadi, berhenti bertanya bagaimana untuk membuatnya tinggal. Sebaliknya, tanya pada dirimu, adakah aku menjalani kehidupan yang aku sendiri akan takut untuk kehilangannya? Bina empayarmu, bukan untuk menarik perhatiannya, tetapi kerana ia adalah hakmu untuk memerintah sebuah kerajaan. Kerajaan dirimu sendiri. Apabila engkau menjadi raja di duniamu sendiri, kau tidak lagi memerlukan seorang permaisuri untuk mengesahkan takhtamu, tetapi dia akan mahu menjadi sebahagian daripada kerajaan yang begitu hebat. Lam aman. Ketakutan untuk kehilanganmu bukanlah senjata yang kau gunakan terhadapnya. Ia adalah akibat semula jadi daripada nilaimu. Ia adalah cukai yang dibayar oleh sesiapa sahaja yang ingin berada dekat dengan matahari. Jadilah lelaki itu. Lelaki yang dunianya tidak runtuh tanpanya. Kerana dunianya dibina di atas asas harga diri yang tidak dapat digoncang. Dan kemudian, saksikan bagaimana dia takut akan hari di mana bayang-bayangmu tidak lagi jatuh di depan pintunya